Korang tengah mencari laser distance meter. Yang ini adalah bentuk atau rupa dia untuk laser daripada Schneider ni. So untuk dia punya laser adalah dekat atas ni. Dan bahagian tepi begini. Belakang korang boleh masukkan bateri. Okay, untuk bateri dia korang boleh pakai 3A. So tepi dia macam ni, bawah macam ni, dan depan dia jenis yang macam ni. Okay, kalau korang perasan dekat sini, yang ini adalah meter timbang air. Ini adalah dia punya function. Dia ada 5 button dekat sini. Okay, so dekat sini adalah button on off dia. Dan yang ini untuk mengukur jarak lah, sama ada korang nak jarak dekat atau jarak jauh. Yang ini adalah unit dia untuk meter dan kaki. Korang nak guna suara daripada laser ni, korang boleh tekan je function ni. Tapi kalau korang tak nak guna, tekan juga function ni untuk bagi dia mute. So yang ini adalah untuk dia punya ukur. Dan yang ini untuk ukur kedalaman sehingga 40 meter. Korang yang tengah mencari laser distance meter ni yang berkedalaman 40 meter, korang boleh dapatkan daripada brand Schneider ni.